Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam biasa, tak macam biasa juga aku dah main ML ni. Aku akan record ML sebab hari ni hari apa? Hari Sabtu. Sebenarnya tak jadual pun untuk Sabtu, cuma aku saja. Sebab kan aku tengah buat progress nak ke Glory season ni. Ni Road to Glory lah. Okay. Weh, aduh, aku lupa pula nak ambil mini paling depan tu dah lah. Itu XP paling tebal. Aduh, tak boleh berdua aku. Tak apa lah. Weh, Jin, dosa jom. Tu. Baik. Macam tak? Tak. Nana ni jangan bagi farming kawan. Alah, dah pelik. Memang tak bagus. Tapi hidup kawan-kawan maknanya bazir je ke. Kan awal-awal biasa kejap je. Oh, okay. Dia siap dah ni. Dia so asyik bang. Wush, sanggup rentry tapi benda tu. Cacat cela Julia ni. Sanggup kerja aku. Padahal ada orang satu skill pun tak ada. Belas rekod pagi-pagi aku dah rest dong kau. Sekarang main Magi dah tak boleh banyak apa. Dah tak payah sangat rotasi ke Godland XP tak payah sangat. Sebab dia wajib level 4 sekarang. Sekarang Magi memang diperlukan. Sebab tu lah sekarang aku dah jarang main mage. Aku baru nak belajar balik main dia. Sebab sekarang rotasi dia dah berubah semua. Tak boleh dia mempat. Aduh, mampus aku. Yin. Follow aku. Mantap. Sumpah tak kena. Bodoh betul. Xbox kat sana. Ini aku tak pelik dia ada dari buff sana jauh. Xbox yang dekat tu pun. Tapi tak apalah. Kau bagi lah makan juga. Hyper dia buat banyak. Mampus baru tahu. Aku dah kata mampus baru tahu. Aku dah kata. Tak dengar. Mampus semua. Hebat semua. Hebat tu korang. Tak global semua Tak apa. Hyper je jarak sikit Jin. Kita kalah jumlah tadi. Sebab kau dah kalah jumlah. Kau main depan. Dia tak sekarang. Push. Bapak dia nak anjay. Seraba betul aku. Ni aku tengah proses spoken lagi. Rafaela ambil aminin aku. In ke sesiapa tolong lah ambil. Ni aku sebab belum ada item ni. Selamat lah kau Julian. Boy, dia biar je Nana poking terhadap aku. Ingat aku esah je haiwan. Nana pun. Ya. Aku kena clear minion dulu. Pasal dia aku rotasi ke atas. Sebenarnya aku target skill 2 dia ke aku je. Sebab mana boleh minion je boleh dah. Colik Ajin. Nana. Penakut. Main Jin pun takut. Tak ada ulti. Tak apalah. Ni aku saja cut jauh. Tak kena pun. Biar je cut je jauh. Bukan bahaya mana meratat. Kecuali gini. Menjauh kau hitam. Dah boleh dah kejar aku sama Nazar dek. Kejar lah kalau boleh. Tengok. Kita elak-elak je kata dia jom bawah. Tak ada retri pula dah. Kau punya retri buat apa? Nyawa binian lah. Aduh lah Yin. Takut aku main dengan dia ni. Bukan
Bukan takut sebab dia pandai main. Takut sebab macam tai. Ya, amannya aku ni. Tai. Piap-piap boleh. Aduh. Boleh tak kau sebelum kena retreat, kau cek dulu turtle tu nak hidup ke tak? Map tu tak ada ke? Ya Allah. Aku pun sama je banyak main tengah. Yang backup tengah pun sikit masalahnya. Tengok. Tengok direct kat tengah. Macam mana aku tak main mid brawlnya? Cuba bantu juga tu Jin. Jangan mati dengan Nana je. Oh Nana mata pasif tak hilang dia tadi. Tak rasa dah damage aku. Dah kalah lane. Sekalinya bantu clear lane. Baguslah tu. Baguslah kau clear lane aku. Tak payahlah aku jaga lane sangat. Saja. Oh sekali. Memang serabut jatuh ni. Kat mana-mana ada dia. Mati tak aku? Mati kot? Tak. Bapak dia flame shot. Cak. Yang bantu tak ada kah? Oh, tak mati. Gila dia target betul. Aduh. Bangga kejar lagi sampai hujung ah. Ni kalau diorang kena epic play Nana, sumpah aku gelak. Memang aku ejek je kalau kena play Nana. Astagfirullahaladzim. Jin, mau buat apa Jin? Okay. Kena pastikan dulu, jangan main combo je. Okay, kali ni kau tekan retry memang mati kau Jin aku. Memanglah kalau gold dua turtle tak dapat. Gatotnya ni dendam apa sih ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bantu Jin. Thank you Jin. Okay. Oi. Kau ingat pasal apa? Relax sikit. Sekejap, aku nak senyum tak reject ni. Sekejap. Aduh, Nana ni dah tebal masalahnya. Aduh. Macam mana nak rotasi? Sekali rotasi kena kacau-kacau. Weh, ambil mini aku. Saya ingat orang ni. Okey, kali ni aku jadi beban sikit. Innalillah, tengok tu. Tim aku, bawah aku je dia. Oh, thank you. Share. Ni kena main late game ni weh. Tak boleh ni. Musuh pun pandai juga main. Ya. Ya, nasib main solo. Matchmaking dia tak ada tu siah. Okay. Map dulu. Astaghfirullahaladzim. Tak ada rasa baik. Okay. This is the end. Bijaknya Yin. Kau dah sekarat, kau boleh ulti Julian. Apa bijaknya Yin, dah kita semua mati dengan Julian. Hebat tak hebat? Gila Yin, nyawa kau setitik. Kau ulti Julian. Bijak, berotak Rohingya. Aduh, dia buat apa tadi? Aduh, pening aku tengok. Padahal Julian tu kalau kat luar tu boleh mati tu. Bijin bawa masuk dalam tu, penuh balik yang dia. Mau bagi dia makan, buat apa? Ulti apa? Aduh, salah ulti macam Nana dah aku. Weh, jangan ajak by one. Kau sedar tak kita tengah kalah ni? Main defend je. Ya Allah. Padahal early tadi aku yang buat Julian sekarat sekali combo. Ini jangankan sekarat. Aku yang nak mati. Ini kena fokus ke minyak besar ni dulu.
Ni diorang semua hebat-hebat main ni. Tim musuh ni. Semua reti main. Allah, sakit dah. Jangan paksa wah, ya Allah. Hey. Tim nak kalah kau wah lagi. Ya, aku kata kayak jangan fokus defend. Sebab kalau tak defend ni memang mati saja kita ni. Yeay, aku dah kata bukan defend kan. Dapat tak buffnya? Dapat gelak tadi. Okay, ready. Ini ada bijak juga sebenarnya. Tadi Nana dia boleh waktu buy one dengan Nana, dia tak nak ulti. Buy one dengan Julian yang kebal tu, dia ulti. Pening tak pening? Dia kesian tu ke budak tu. Dah weh, defend dulu weh, diff. Oi, jaga Adib lah. Okay, tak. Adib dah ada. Oi, bapak tebal. Baru main X11 loh ya. Tak. Yang bijak dengar kata aku. Yang dongok main maju. Sesuai tu. Don't. Don't maju. Don't, defend. Ya, 3-3 mati. Aku belik betul lah. Aku main belakang relax Dan kau bagi makan memang dah kalah godnya. Nak damage dia. Itu aku dalam turret tu. Apalagi korang yang main keluar. Mati tak mati? Janganlah tinggal aku seorang. Ni mage bukan. Mantap tu Rafaela, sumpah aku lagi guna je bagi kill. Siapa dapat aku kan? Mantap. Padahal aku main tap-tap je ni. Bagi Rafaela hidupkan je siapa yang boleh. Dapat. Weh, defend. Boleh lagi. Ada Xbox ni kuat juga ni. Kalau dah kalah sangat aku tak tahu lah. Defend! Ya Allah, Anak dah benci dengan Ki.